Hari ini kita akan belajar latihan kendiri 8.8. Buka pukul 2, tengok muka surat indeks, tulis tarikh 17 hari bulan April 2026. Kemudian kita lihat latihannya. Tulis nama tarikh 17 April 2026. Jumaat. 8.4.1 menyelesaikan masalah kinematik, gerakan linear yang melibatkan pembezaan dan pengambilan. Soalan menyelesaikan masalah bermaksud soalan peperiksaan. Kita sudah sampai hujung bagi bab 8. Latihan kendiri 8.8 muka surat 273. Soalan 1. SMK Sri Aman melancarkan sebuah roket air di padang sekolah semasa perasmian Karnival Matematik dan Sains. Roket itu dilancar secara menegak ke atas dari permukaan padang sekolah dengan hal laju V meter bersaat diberi oleh V sama dengan 20 tolak 10 T. Selepas T saat dari permukaan padang, roket itu berhenti seketika pada masa P saat. Soalan kata cari nilai P. Okey, nilai P apabila berhenti. Kalau berhenti, bermaksud V sama dengan kosong. Persamaan V ialah 20 tolak 10 T. Ini kita dapat daripada soalan. Kemudian kita ganti V sama dengan kosong, sama dengan 20 tolak 10 T. Negatif pintar jadi positif sama dengan 20 T. 10 darab pintar jadi bagi 20 bagi 10 sama dengan 2 saat. Seterusnya, B. Ungkapkan dalam sebutan T untuk sasaran S meter roket itu pada masa T saat. Soalan kata cari sasaran, maka kita perlu melakukan kamiran terhadap V. Dengan itu kamiran 20 tolak 10 T dt. Kamiran terhadap V kita dapat S. S sama dengan 20 T kerana dt tolak 10 T kuasa 2 kerana kuasa 1 campur 1, lepas tu bahagi dengan kuasa baru 2 campur C. Kita perlu sentiasa ingat S sama dengan kosong, maka T pun sama dengan kosong. Untuk cari nilai C, kosong sama dengan 20 darab dengan kosong tolak 10 darab dengan kosong kuasa 2 bagi dengan 2 campur C. Maka C sama dengan kosong. Dengan ini, persamaan sasaran ialah S sama dengan 20 T tolak 10 T kuasa 2 bagi 2 ialah 5 T kuasa 2. Okey, sekarang kita tengok soalan C. Soalan C hendak anda cari ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum menunjukkan V sama dengan kosong. Okey. Persamaan V daripada soalan ialah V sama dengan 20 tolak 10 T. V ialah kosong sama dengan 20 tolak 10 T. Negatif 10 T pintar jadi positif sama dengan 20. T sama dengan 10 pintar jadi bagi 20 bagi 10 ialah 2 saat. Okey, sekarang kita tengok persamaan S yang kita dapat tadi. S sama dengan 20 T tolak 5 T kuasa 2. Okey, S sama dengan T sama dengan 2. Okey, so kita gantikan tolak 5, T sama dengan 2 kuasa 2. Maka S sama dengan 20 meter. Soalan D. Masa dalam saat apabila roket itu menyentuh permukaan padang. Okey, menyentuh permukaan padang bermaksud sasarannya ialah kosong. Kita guna persamaan sasaran S sama dengan 20 T tolak 5 T kuasa 2. Gantikan S sama dengan kosong sama dengan 20 T tolak 5 T kuasa 2. Negatif pintar jadi positif. Okey. Lepas tu T sama dengan 20 T bagi dengan 5 T.
So kita dapat 4 saat. Okey, itu saja. Untuk bab ini, awak perlu ingat ciri-ciri. Bab ini lebih kepada ciri-ciri. Kalau, okey, ciri-ciri tidak ingat, susah untuk menjawab soalan tersebut. Contohnya, okey, contohnya, S kosong, T mesti kosong. Ketinggian maksimum, V sama dengan kosong. Menyentuh permukaan padang, S sama dengan kosong. Okey. Lepas tu berhenti, V sama dengan kosong dan ciri-ciri lain. Okey, itu saja untuk hari ini.